Tapi sebenarnya kanak-kanak yang menerima Islam ni sebenarnya ramai. Ramai. Apa buktinya? Kerana ramai yang dibuang ketika nak pergi perang. Dibuang ketika nak pergi perang ni menunjukkan dia orang sebenarnya tak cukup umur lagi. Contohnya Abdullah bin Umar, Rasulullah buang. Kemudian Samurah bin Jundub. Ramai para sahabat yang muda-muda. Maknanya bawah 15 tahun. Tak sampai form 3 lagi. Dia orang dah bersemangat nak pergi jihad. Rasulullah tak kasih. Ini menunjukkan ciri-ciri pemuda yang disayangi oleh Allah itulah tadi. Tapi nanti ada juga anak remaja yang dia pergi perang. Dia pergi perang tu dia kena bergusti dulu kan. Ya, betul. Ustaz-ustaz ini masih lagi ingat lagi perbincangan kita mengenai tentang sahabat yang Rafi' bin Jundub ke apa ataupun Rafi' bin Khudais masalah seorang daripada sahabat-sahabat yang bergusti nak membuktikan dirinya kepada Rasulullah. Tak cukup usia lagi. Rasulullah kata engkau tak boleh pergi perang. Lalu pemuda ni kata kalau aku bergusti dengan dia ni aku boleh kalahkan dia walaupun dia lebih tua daripada aku. Lalu Rasulullah kata engkau bergusti. Bergustilah dia dua orang. Akhirnya menang dia dan Rasulullah kasih dia pergi perang. Begitu semangat dia walaupun tak sampai form 3 lagi. Maknanya syarat Rasulullah meletakkan 15 tahun tu untuk boleh pergi perang kerana nakkan cukup umur tu tadi. Tetapi dia orang tak cukup umur pun masih lagi nak pergi berperang.